Hi guys, welcome back to my channel. Hari ni background a bit lain sikit dalam kereta. Sebab apa? Aku nak buat unboxing lah. Tak sabar terus buat video ni. Okay, hari ni aku dapat satu parcel, okay, daripada Max Runon. Max Runon ni intercom Bluetooth untuk helmet. So terima kasih kepada Max Runon hantar saya produk ni. So sekarang kita buat unboxing, alright. Tengok apa package apa yang dihantar. Alright. Okay. Parcel dibungkus kemas. Jom kita unboxing sekejap. A little longer than a few minutes later. Alright. Saya baik senang nak buka. Okay guys. Ini dia Max Runon D10. Okay, Max Runon D10. Saya dapat satu lah, package satu. So dia 4-way smart voice control. Ada AI. Lepas tu dia ada Intelligent 5.4 chip. Okay, tengok sini ni dia punya specs lah. So brand Max Runon. Okay, Max Runon. So kepada korang tak tahu, Max Runon ni dia syarikat under bawah S-Max sebenarnya. So mari kita unboxing, tengok. Lawa juga design dia. Okay, alright, kita unboxing. Ni box dia. Tengok apa dalam kotak. Okay, so excited kan ni. Dah lama dah aku tak dapat sponsor ini. Dah lama lah aku tak dapat sponsor. Alright, so ini dia punya intercom dia guys. Nampak? Ni intercom dia. Jom kita tengok macam mana dia punya build quality dia. Okay, ni dia. Nampak solid. Button-button dia sangat clicky senang kalau kita pakai glove ni kan. Ni button-button dia. Okay, and then apa lagi dekat dalam box? Jom kita tengok apa dia bagi. Okay, basically ni lah. Kosong, ada kotak ni. So dalam kotak ni ada apa? Kita tengok. Ni dia punya aksesori dia lah. Okay, ini dia punya charger, USB Type-C. Kemudian kita dapat ini dia punya clip dia. Yang jenis clip. Siapa yang tak suka tampal pakai 3M punya glue tu, dia bagi clip ni macam biasa. Okay, clip ni. Dan apa lagi dia bagi dalam kotak ni? Okay, kemas dia punya packaging dia. Alright, ni dia punya speaker guys. Speaker dia, jom kita tengok speaker. Okay, ini dia punya additional span nak letak dekat dalam helmet tu lah. Dia bagi 4 ada. Ini speaker dia. So ini connection dia. Okay, dia bagi hard mic. Ni hard mic. Ini kalau kita pakai open face lah. Okay, open face. Oh, ini soft mic. Dapat sekali. Okay, ni soft mic dia. So ini dia punya soft mic. Okay, siap lagi dengan dia bagi velcro dia. Dia bagi 2 velcro ni. Kalau kita nak tampal dekat kita punya tepi full face kan. And then ini dia punya soft mic dia. Right. Okay, so ini dia punya mounting dia dekat side helmet. Tengok bentuk dia guys. Special lah. Selalu saya jumpa bentuk dia banyak flat tau. Macam flat sikit lah. Tapi ni betul-betul curve. Bagus curve. So bila kita letak helmet tu, dia akan melekat. Dia akan stay dengan lagi ngam lah orang cakap. Sekata lah dengan helmet. Kita punya helmet kan biasa tepi curve kan. Dia punya manual. Manual ni kita selalunya tak baca. Tapi memandangkan benda ni ada AI intelligence, alright. So kita kena baca sikit lah. Dia ada app so kena scan QR code ni untuk dia punya apps punya manual complete guys. So lepas saya dah study ni semua, nanti saya akan buat satu lagi video macam mana nak pakai. Okay, ini first time saya dah ada intercom yang ada AI intelligence. Sebelumnya saya tak pernah ada. Okay, kita try switch on. Kita kena tekan 2 button ni serentak. Wah, lawa amat.
Alright, so ini dia Max Runon D10. Okay, ini yang paling high spec lah kalau kita tengok dekat dalam dia punya. Nanti saya share link. Lupa. Saya akan share link untuk produk ni. Korang boleh beli daripada link yang saya letak dekat bawah description lah. Okay, so sekarang alang-alang kita dah ada benda ni. Jom kita buat installation. Senang sahaja. Let's go. 12 seconds later. Okay guys, dah berjaya pasang. So ni adalah kedudukan dia sebelah kiri lah kan. Okay, so sekarang kita turn on. Harap-harap boleh dengar speaker dia. Aku letak mic dekat sini supaya kau boleh dengar dia punya suara dia. So cara on dia senang saja, kita buka je. Kalau kau boleh dengar 2 second buka. Okay, sekarang kita on 2 second je, press button ni. Dia boleh cakap, Mat. Dia boleh cakap. Oh, color dia lawa. Dia ada logo X kat sana So ini dia boleh setting kalau kita nak. Nanti saya tunjuklah dia punya macam mana nak setting nanti ya. So dia boleh setting and dia ada AI function. Aku cakap Hi Max. Dengar tu. Hi Max. Hi. Play music. Okay. Dengar dia ada AI. Hi Max. Here. Dia jawab. So tapi aku belum install lagi dia punya apps. Okay, tunggu jap aku install sekejap 2,000 years later. Okay, ni dia punya nama app dia Max Runos Max Runos. Nampak macam S-Max punya logo lebih kurang. Okay. Kita switch on dulu, dia akan terus apa? Okay, dia dah pairing. Sekarang kita buka. So saya dah install app dia. Canggih app dia macam ni. So dia ada semua setting lah, basic information setting semua, and then dia ada firmware update Terus tadi sebenarnya bila saya on je dia minta firmware update sekejap je, dia OTA update. And then dia ada AM stereo, dia ada radio, automatic voice control ada, dia ada auto answer. Okay, auto answer kalau kita nak auto answer phone kalau orang call. And then kita ada music volume control dan juga dia ada intercom group chat punya function. Then dia punya light effect. Okay, light effect dia ni yang bawah sekali ni. Ini yang best sikit ni. So kita boleh control lampu macam mana kita nak, color apa kita nak, breathing on ke, nak flashing ke, which is nice. Okay, contoh saya buat color hijau. Sekejap, nampak tak? Ya Allah. Okay, contoh saya buat color hijau. So dia hijau lah. Hijau. Kalau saya nak biru, dia biru. Ada color sign, ada orange, ada hijau lah. Hijau cantik. Merah pun ada, and then color ni pun ada. So boleh pilih-pilih. The brightness dia pun ada, boleh pilih brightness dia. Kita test satu function AI dia sekarang Hi Max. Coming. Play Spotify. Okay, sekarang kita test dia punya audio quality dia macam mana dulu. Kuat Very nice. Audio quality sangat best. Nanti kita cuba masa riding. Okay. Hey Max, stop music. Tu dia. Dia boleh dengar kita on music ke, off music ke. Tapi saya tengok dia memang connected to AI. Dia akan activate korang punya kalau pakai iPhone, dia akan connect dekat kau punya Siri tau. Siri, AI Siri. So nice lah. Kita next video aku akan buat masa riding, macam mana dia punya sound quality dia semua, macam mana AI function dia. Nanti saya akan buat untuk next video. Okay, terima kasih Max Runon hantar produk ni pada saya untuk saya review. Tunggu video seterusnya. Bye.